Okey. Anak-anak boleh lihat di sini. Kita cuba cari idea untuk jawab soalan ni hari ni, guys. Kita kena menerangkan kepentingan sikap berhati-hati dalam menghadapi anasir yang menggugat kestabilan negara. Okey. Jadi kita try dulu jawab soalan ni, guys. Okey. Kepentingan sikap berhati-hati. Menerangkan kepentingan sikap berhati-hati. Okey. Tu dia, guys. Salin tu dulu. Jom. Kita sama-sama salin. Cikgu buat macam ni. Mula-mula tulis tajuk dulu. Ini cikgu ambil kat mana, guys? Dekat DSKP. DSKP, Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran. Di sini ada dia punya K. K ni bukan kebat kewarganegaraan. Dan K ni juga boleh jadi kebat punya panduan untuk membuat soalan. Jadi mari sama-sama cikgu ajar awak cara untuk menulis esei secara holistik. Okey, menerangkan kepentingan sikap berhati-hati dalam menghadapi anasir yang menggugat kestabilan negara. First kali kita tulis tajuk dia, guys. Ancaman komunis dan pengisytiharan darurat. Okey, kita buat slow-slow. Tulis tajuk dia dulu. Kat atas. Ancaman komunis dan pengisytiharan darurat. Ini part kebat. Kita buat latihan kebat. Okey, soalan dia pertama, menerangkan, salin, guys, menerangkan kepentingan sikap berhati-hati dalam menghadapi, ini kebat dia. Kebat untuk tajuk ni. Tingkatan 4, bab 6. Okey, dalam menghadapi anasir. Anasir ni apa, anak-anak? Anasir ni maksud dia pengaruh. Pengaruh. Anasir ni maksud dia pengaruh. Anasir yang menggugat kestabilan negara. Jadi apa kita kena buat untuk berhati-hati dalam menghadapi anasir yang menggugat kestabilan negara? Apa yang kita kena buat? Okay. Kadang soalan tanya ulasan. Apa yang kita boleh ulas daripada penyataan ni? Apa yang kita boleh ulas daripada penyataan ni? Jadi kita cuba untuk jawab soalan ni, kita kena cari idea tu, guys. Okay. Okay. Boleh, guys? Dah salin dah? Boleh, guys? Okay. Kata tugasnya kadang-kadang disuruh kita berikan ulasan trend soalan. Ulasan, komen, atau ditanya kepentingan sikap berhati-hati ni.
Okey. Okey, mari kita buat esei secara holistik kat sini, guys. Pertama, kita ambil daripada keterangan soalan ni. Okey. Kita ambil daripada keterangan soalan. Ancaman komunis, sebab ini soalan ancaman komunis, kita fokuskan. Ancaman komunis, kita buat latihan jawab secara holistik, guys. Maksudnya kat holistik ni ada fakta, ada huraian, ada contoh, ada kesimpulan atau inference. Kita buat slow-slow. Sebab sekarang ni dia memang nak latih pelajar jawab secara holistik. Ada fakta, ada huraian, ada contoh. Okey. Jadi kita buat kat sini, guys. Ancaman komunis dan anasir luar yang menggugat kestabilan negara. Kita ambil daripada soalan ni. Yang menggugat kestabilan negara. Ambil kenyataan ni. Yang menggugat kestabilan negara perlu ditangani. Perlu ditangani. Tangani maksudnya perlu diatasi. Perlu ditangani dengan, kita olah sikit, ambil daripada atas ni. Dengan sikap berhati-hati. Dengan sikap berhati-hati. Sikap berhati-hati oleh semua pihak. Oleh semua pihak. Okey. Tulisan lawak-lawak kat situ. Okey. Ini kenyataan ni kita ambil daripada soalan. Ambil daripada soalan. Ambil daripada bahan rangsangan. Okey, kita olah sikit. Kita tambah sikit oleh semua pihak. Kita teruskan kita punya fakta kita, huraian kita. Kita gunakan perkataan macam ni. Secara holistik memang kena guna perkataan ni. Hal ini demikian. Hal ini demikian. Okey, hal ini demikian. Kerana ancaman tersebut kita ulas. Kita ulas. Ulasan ni, anak-anak, jangan takut untuk gunakan, bila jawab soalan ulasan ni, dia sebenarnya luas. Ulasan ni luas kalau kata tugas. Kalau disuruh kita bagi ulasan. Jangan takut nak jawab ulasan. Sebab ulasan ni, kau goreng apa je tak kisah. Saya bawa meeting tadi. Ulasan ni, kita buat soalan tadi. Bila kita, pelajar sangat takut dengan ulasan. Ulasan ni awak boleh tulis apa saja kepentingan. Tapi yang penting menjawab kehendak soalan. Sebab tu kita salin semula daripada soalan. Hal ini demikian kerana ancaman tersebut boleh menjejaskan keamanan. Boleh menjejaskan keamanan. Cikgu bimbing awak slow-slow. Boleh menjejaskan keamanan. Boleh menjejaskan keamanan. Menjaga keamanan, keselamatan, dan keharmonian masyarakat. Dan keharmonian masyarakat. Kita hasilkan esei yang tip-top punya. Ini ulasannya. Kita kena ulas. Okey, boleh. Oleh itu, rakyat perlu sentiasa peka. Okey. Oleh itu, rakyat perlu sentiasa
peka. Okey. Sepeka terhadap perkara soalan ni cikgu ambil daripada DSKP. Sebab apa? Orang buat soalan dia akan ambil daripada dokumen standard kurikulum pentaksiran. Di part kebat tu, kewarganegaraan. Oleh itu rakyat perlu sentiasa peka terhadap perkara yang mencurigakan. Perkara yang mencurigakan. Yang mencurigakan. Serta sambung. Tidak mudah mempercayai. Goreng-goreng guys. Tidak mudah mempercayai berita palsu. Berita palsu. Berita palsu yang boleh memecah belahkan masyarakat. Yang boleh memecah belahkan. Pecah belahkan masyarakat. Itu dia guys. Okay. Okay, apa lagi kita kena buat bila nampak perkara yang mencurigakan? Apa yang kita kena buat kalau nampak perkara yang mencurigakan? Selain itu, okay, kalau nampak perkara yang mencurigakan, apa yang kita kena buat? Rakyat kena buat apa? Rakyat hendaklah buat apa guys? Melaporkan kegiatan. Anda boleh salin ikut saya guys. Melaporkan kegiatan yang mencurigakan. Yang mencurigakan. Tadi kita cakap mencurigakan kan? Sekarang ni kita kena laporkan. Yang mencurigakan, okay, kepada pihak berkuasa. Kepada pihak berkuasa. Itu dia guys. Kita teruskan huraian dia. Okay. Jadi kita buat tindakan ni, kita melaporkan kegiatan yang mencurigakan kepada pihak berkuasa ni, apa faedah dia? Ini maksud dia secara holistik. Tindakan ini, bila kita laporkan kepada pihak berkuasa, apa tindakan ini? Dapat membantu kerajaan. Kita teruskan huraian dia. Tindakan ini dapat membantu kerajaan. Mengesan ancaman lebih awal. Mengesan ancaman lebih awal. Okay. Sebelum keadaan menjadi lebih serius. Keadaan menjadi lebih serius. Nampak tak? Ini secara holistik. Fakta dia kat sini. Okey. Melaporkan kegiatan yang mencurigakan. Fakta dia. Okey. Dapat membantu kerajaan, huraian dia. Okey, mengesan ancaman lebih awal sebelum kejadian lebih serius. Ini huraian dia.
Kita teruskan dengan memberi contoh. Kita buat slow-slow guys. Kita buat slow-slow. Supaya kita dapat hasilkan esei yang mantap. Okay. Kita bagi contoh. Sebagai contoh. Okay. Sebab kita nak cemerlang, kita belajar slow-slow. Sebagai contoh. Masyarakat. Okay. Boleh membuat laporan polis. Kita bagi contoh terus. Boleh membuat laporan polis. Membuat laporan polis. Okey. Jika terdapat, siapa yang suka tulis panjang boleh jawab macam ni. Jika terdapat individu yang menyebarkan fahaman ekstrim, yang menyebarkan fahaman ekstrim. Apa dia fahaman ekstrim ni? Contoh dia baru-baru ni tahun lepas ada orang dia nak jadi Perdana Menteri negara ni, dia nak rampas kuasa negara ini. Dia rasa dia nak jadi Perdana Menteri. Jadi diserang balai polis. Dia rasa kerajaan tak adil. Kerajaan tak adil kepada dia. Jadi dia serang balai polis, dia tembak semua anggota polis. Itu fahaman ekstrim. Individu yang menyebarkan fahaman ekstrim. Lagi apa? Fahaman ekstrim supaya membenci kerajaan. Boleh tambah lagi. Fahaman ekstrim ni macam dia buat hasutan, menghasut rakyat supaya benci kerajaan. Menyebarkan fahaman ekstrim. Atau membuat hasutan. Membuat hasutan. Okay. Boleh guys? Boleh follow tak? Kita kena tengok balik kehendak soalan. Sikap berhati-hati dalam menghadapi anasir, pengaruh yang menggugat kestabilan negara. Itu dia. Itu contoh dia guys. Dan kita boleh tutup. Kita boleh tutup. Dah salin guys? Kita boleh tutup. Ni guys. Sebagai kesimpulan. Okay. Keselamatan negara bukan hanya tanggungjawab siapa guys? Bukan hanya tanggungjawab siapa? Bukan hanya tanggungjawab pihak kerajaan. Bukan hanya tanggungjawab pihak kerajaan. Okay. Dan pasukan keselamatan. Ini soalan disuruh kita ulas. Ulasan ni memang boleh kita buat bebas apa yang kita nak cakap. Jangan takut bila nampak perkataan ulasan.
Tolong jangan takut. Awak boleh tulis apa yang awak nak tulis. Ulasan ni. Selagi awak tak lari daripada kehendak atau isu yang dibincangkan. Pihak kerajaan dan pasukan keselamatan. Tetapi tanggungjawab siapa, guys? Tanggungjawab siapa? Tanggungjawab seluruh rakyat. Seluruh rakyat. Itu dia. Jika rakyat bersatu, kita bebel lagi. Jika rakyat bersatu padu, berwaspada, tergoreng lagi. Berwaspada, dan bertindak secara bijaksana. Maksudnya kalau kita tak puas hati dengan kerajaan, jangan kita buat sampai serang balai polis, tembak semua pegawai polis, jangan. Dan bertindak secara bijaksana. Bertindak secara bijaksana. Awak boleh hantar surat kepada Perdana Menteri, beritahu apa awak tak suka. Awak boleh komen dekat Facebook dia. Tapi jangan komen yang bukan-bukan lah. Bertindak secara bijaksana. Jika rakyat bersatu padu, berwaspada dan bertindak secara bijaksana, kestabilan serta kedaulatan negara dapat dipelihara. Kedaulatan negara dapat dipelihara. Ini dia, guys. Maksudnya, kalau jawab secara holistik ni macam ni lah, guys. Kita tulis panjang-panjang, kita bagi fakta, kita bagi huraian, kita bagi contoh, kita bagi kesimpulan. Kita tulis panjang-panjang. Berkaitan. Tulis berkaitan. Nampak tak ni berkaitan? Saya tunjukkan dia punya kaitan dia daripada ayat ke ayat. Sebagai kesimpulan, keselamatan negara bukan hanya tanggungjawab pihak kerajaan dan pasukan keselamatan, tetapi tanggungjawab seluruh rakyat. Sini cakap pasal rakyat, tanggungjawab seluruh rakyat. Lepas tu kita sambung. Kalau rakyat bersatu padu, ni kan cakap pasal rakyat, jadi kita kena teruskan ni pun pasal rakyat. Jika rakyat bersatu padu, berwaspada dan bertindak secara bijaksana, kita cakap pasal rakyat. Kestabilan serta kedaulatan negara dapat dipelihara. Ini cara untuk jadikan esei kita ni secara holistik yang mantap, iaitu setiap sambungan tu berkaitan. Berkaitan. Ini secara teknikal untuk mengulas dan membuat huraian. Kita akan cuba lagi. Kita akan cuba. Practice make perfect, guys. Boleh? Ini di bawah tajuk, cikgu ambil daripada DSKP, kepentingan bersikap berhati-hati dalam menghadapi anasir yang menggugat kestabilan negara. Elok awak buat macam ni, guys. Awak boleh salin dulu. Lepas ni kita pergi soalan yang seterusnya. Kita pergi pada bab lain pula. Boleh? Ini cikgu ambil daripada DSKP, Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran. Cikgu ambil kat sini. Ini rahsia dia. Macam mana soalan kebat dibina. Kat sini, guys.
Ini bab 4. Bab 6, tingkatan 4. Okey. Kita pergi bab lain pula. Okey. Contohnya ni guys. Okey. Usaha ke arah kemerdekaan. Usaha ke arah kemerdekaan ni guys. Ini tingkatan 4 bab 7 guys. Usaha ke arah kemerdekaan. Kita lihat di sini di ruangan ni. Okey. Ini dia punya standard pembelajaran dia. Ini dia punya K, iaitu kewarganegaraan. K ni adalah kewarganegaraan. Dan dia boleh jadikan sebagai kebat punya stimulus atau kebat punya idea. Okey. Jangan ini guys. Menghuraikan, kita ambil yang ni. Kepentingan permuafakatan dalam menjamin keharmonian masyarakat. Kita try jawab soalan ni pula secara holistik. Okey. Kita main 8 markah ni guys. Kita main 8 markah. Jom kita jawab. Kita try. Okey. Ini di bawah tajuk usaha-usaha ke arah kemerdekaan. Okey. Kita tajamkan pemikiran kita. Okey, kita try kat sini pula. Okey, bab 7. Tingkatan 4. Okey, bab 7. Tingkatan 4. Usaha ke arah kemerdekaan. Usaha-usaha ke arah kemerdekaan ni saya ringkaskan apa dia usaha-usaha ke arah kemerdekaan. Anak-anak kena jelas dulu. Apa usaha-usaha ke arah kemerdekaan tu? Okey. Antaranya kita tubuhkan jawatankuasa hubungan antara kaum, CLC. Kita bentuk sistem ahli. Lepas tu kita rangka sistem pendidikan kebangsaan. Lepas tu kita lihat penubuhan parti-parti politik. Ini usaha ke arah kemerdekaan. Yang pertama sekali ni latar belakang idea negara merdeka. Itu dia secara ringkas. Nah, ini antara usaha-usaha ke arah merdeka. Jadi kita nak jawab berkaitan dengan ni guys. Okey, ni usaha-usaha ke arah merdeka. Jadi dia punya ni adalah ni guys. Kita kena menghuraikan. Kepentingan permuafakatan. Saya buat slow-slow supaya boleh ikut. Permuafakatan dalam menjamin keharmonian masyarakat. Dalam menjamin keharmonian masyarakat. Kepentingan permuafakatan dalam menjamin keharmonian masyarakat. Jadi dia akan datang dalam bentuk poster, dia akan datang dalam bentuk petikan, dia akan datang bentuk dalam penyataan. Jadi last kali dia akan bagi ni. Kita kena huraikan kepentingan permuafakatan dalam menjamin keharmonian masyarakat. Jadi kita akan buat secara holistik untuk jawab soalan ni guys. Okey.
Salin dulu guys. Jadi kepentingan pemufakatan dalam menjamin keharmonian masyarakat. Apa kepentingan dia? Pertama, kita kena sikap saling hormat. Saling hormat. Kita rangka dulu sebelum kita tulis. Lepas tu, elakkan selisih faham. Elakkan selisih faham. Okay. Lepas tu, apa kepentingan dia? Kepentingan pemufakatan dalam menjamin keharmonian masyarakat. Kita memupuk semangat kerjasama. Memupuk kerjasama. Okay. Lepas tu, kita menjamin keamanan serta kestabilan negara. Ini boleh ambil. Menjamin keamanan dan kestabilan negara. Kita rangka dulu. Saya lupa nak jawab rangka tadi. Macam biasa. Memudahkan pembangunan negara. Memudahkan pembangunan negara. Ini idea dia. Memudahkan pembangunan negara. Okey. Menghalang anasir luar macam tadi. Kepentingan pemufakatan ni kita dapat halang anasir luar. Okey. Lepas tu, tingkatkan imej negara. Ini kita bedal isi kebat ni guys. Dengan nak jawab secara holistik. Okey. Okey. Boleh? Ini antara idea dia. Okay, awak salin idea ni. Lepas tu kita akan buat sama-sama cara-cara nak buat ayat secara holistik. Kepentingan pemufakatan dalam menjamin keharmonian masyarakat. Apa kepentingan dia? Okay, ini rahsia yang saya beritahu hari ni macam mana soalan kebat dijadikan idea dia guys. Kita ambil daripada, sebenarnya orang ambil daripada sini. Dokumen standard kurikulum pentaksiran. Okay, 4K ni. Jadi sebab tu kita buat latihan kat sini. Sebab soalan kemungkinan besar panduan orang buat soalan dia ambil daripada sini. Sebab tu namanya dokumen standard kurikulum pentaksiran untuk exam. Dia lengkap kat sini. Jadi hari ni saya akan bimbing awak slow cara untuk kita dah ada idea. Sekarang jom kita buat karangan dia. Boleh? Boleh follow tak guys? Yang penting ambil daripada sini. Pemufakatan sangat penting dalam menjamin keharmonian masyarakat. Jom kita mulakan. Ambil daripada soalan. Perenggan jangan lupa ini untuk 8 markah. Terembat 8 markah. Permuafakatan, ambil daripada soalan. Permuafakatan amat penting. Permuafakatan amat penting dalam dalam menjamin. Ikut sama-sama guys. Dalam menjamin keharmonian masyarakat. Okey? Pemufakatan amat penting dalam menjamin keharmonian masyarakat. Siapa yang muafakat? Pemimpin-pemimpin yang ada. Sebab apa? Nak tubuh negara ni kena ada muafakat. Sebab itu British letakkan syarat merdeka kena ada perpaduan
kaum terbesar di tanah Melayu. Melayu, Cina dan India. Itu namanya muafakat. Menjamin keharmonian masyarakat. Di negara kita. Sambung. Di negara kita. Di negara kita yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Kita salin ni, daripada kita punya idea tadi. Boleh. Lepas tu kita sambung. Pemufakatan ni apa-apa faedah dia, kepentingan dia. Kita ambil daripada idea kita tadi. Melalui pemufakatan, rakyat dapat saling menghormati, adat, kepercayaan, dan cara hidup. Cara hidup antara satu sama lain. Ada macam bahasa Melayu dah aku hari ni. Antara satu sama lain. Kita buat slow-slow guys. Okay. Lepas tu kita masuk isi yang kedua, mengelakkan salah faham. Kita kata, kita kaitkan dengan pemufakatan ni. Kita ambil sikap ini dapat mengelakkan. Ini isi yang kedua. Mengelakkan kepentingan dia. Dapat mengelakkan perselisihan faham. Saya nak menyediakan awak semua ke arah trial kita. Perselisihan faham yang boleh menimbulkan konflik dalam masyarakat. Yang boleh menimbulkan konflik dalam masyarakat. Konflik ni apa? Masalah, pergaduhan. Konflik dalam pergaduhan dalam masyarakat. Kita olah macam tu guys. Lepas tu kita pergi pada isi yang ketiga. Pemufakatan dapat memupuk semangat kerjasama. Slow-slow kita buat. Pergi perenggan yang baru supaya nampak kemas sikit. Selain itu, ni perenggan baru. Selain itu, pemufakatan. Saya bimbing macam mana cara kita olah, kita struktur ayat dia. Selain itu, pemufakatan dapat memupuk semangat bekerja sama dalam kalangan rakyat. Olah ayat dia dalam kalangan rakyat. Kalau rasa nak panjangkan lagi, bagi contoh. Kita jadi gila bahasa sikit. Contohnya, nanti saya akan tengok macam mana seorang pemeriksa
membaca esei secara holistik ni. Contohnya masyarakat, pelbagai kaum, dapat bergotong royong. Macam tu. Dapat bergotong royong. Lepas tu apa? Menyertai program komuniti. Menyertai program komuniti. Bagi contoh. Menyertai program komuniti dan meraihkan perayaan bersama-sama. Dan meraihkan perayaan bersama-sama. Meraihkan perayaan bersama-sama. Sama-sama menjejak mimpi. Okey, bersama-sama. Okey. Okey. Kita tambah lagi bila dah kita buat kerja sama-sama, keadaan ini sambung guys. Keadaan ini akan mengeratkan hubungan antara rakyat. Keadaan ini akan mengeratkan hubungan antara rakyat. Okey. Serta mengukuhkan perpaduan negara. Mengukuhkan perpaduan negara. Itu dia guys. Boleh? Kita pergi perenggan yang baru guys. Korang boleh follow kan? Saya dah buat slow-slow ni. Kita pergi perenggan baru. Seterusnya, kita pergi pada isi yang seterusnya. Masyarakat yang bermuafakat. Kita kena buat macam ni guys. Seterusnya, supaya nampak kesinambungan tu. Seterusnya, masyarakat yang bermuafakat dapat menjamin. Ini kehendak soalan. Jangan sekali-kali lupa kehendak soalan semasa kita menulis esei. Kita kena kembali kepada kehendak soalan masyarakat yang bermuafakat. Ini kehendak soalan. Sebab tu kita pakai ni untuk mulakan ayat sebagai penanda wacana. Seterusnya, masyarakat yang bermuafakat dapat menjamin keamanan dan kestabilan negara. Dapat menjamin keamanan dan kestabilan negara. Okey. Kita huraikan lagi. Rakyat tidak dipengaruhi oleh hasutan. Rakyat tidak mudah dipengaruhi rakyat tidak mudah dipengaruhi oleh hasutan. Oleh hasutan atau anasir luar. Anasir ni perkara-perkara buruk lah. Atau anasir luar. Pengaruh luar. Atau anasir luar. Okay. Yang mahu memecah belahkan masyarakat. Yang mahu
memecah belahkan masyarakat. Memecah belahkan. Masyarakat. Okey. Jadi kita ada kesimpulan kecil kat sini. Apabila negara aman, apabila negara aman, okey, kerajaan dapat memberi tumpuan. Kerajaan dapat memberi tumpuan apa guys? Memberi tumpuan kepada pembangunan ekonomi. Memberi tumpuan kepada pembangunan ekonomi. Kepada pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi bukan saja pembangunan ekonomi, pendidikan. Aliskan. Pendidikan dan kebajikan rakyat. Dan kebajikan rakyat. Itu dia guys. That's the principle. Ya? That's the principle. Boleh guys? Last sekali kita boleh tutup dengan ni pun okey dah. Ini pun dah mantul lah kita punya essay kita. Okey, memang mantul. Memang mantap. Okey, mantap. Cikgu labelkan dia punya ni. Macam mana nak tulis secara inilah secara holistik. Masyarakat bermuafakat dapat menjamin keamanan dan kestabilan negara. Fakta dia. Bila keamanan dan kestabilan negara dapat dijamin, rakyat tidak mudah dipengaruhi oleh hasutan. Okey, dia punya huraian dia. Okey. Bila negara aman, kerajaan dapat memberi tumpuan kepada pembangunan. Huraian lagi pun tak apa. Contoh kat sini. Ekonomi, pendidikan dan kebajikan rakyat. Contoh. Okay, jadi holistik ni kita tulis panjang-panjang guys. Tapi isi dia, setiap rangkaian ayat dia berkaitan. Okay. Ayat. Kiwi. Dah. Tu hasil. Tapi berkaitan. Sebab tu dikata ada fakta, huraian dan contoh. Huraian pun tak buat. Fakta, huraian, contoh. Boleh guys? Ini dia guys. InsyaAllah kita akan terror guys. Kalau kita buat latihan daripada DSKP. Korang dah salin guys? Kita pergi pada bab lain boleh? Korang salin dulu.
Okey. Kita boleh pergi soalan seterusnya tak? Kita pergi pada soalan seterusnya. Kita ambil bab tingkatan 5 pula. Okey. Kita ambil bab yang baru korang belajar kat sekolah. Okey. Ni guys. Siapa boleh beritahu saya? Raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen guys. Bab tingkatan 5, bab berapa? Bab berapa guys? Raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen ni bab 3 tingkatan 5 guys. Okey. Raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Bab 3. Lepas tu, okey, kita lihat part kewarganegaraan dia. Ini ni guys. K ni adalah kewarganegaraan. Dan K ni juga boleh jadi sebagai kebat punya. Nak struktur soalan, orang yang buat soalan, dia ambil kat sini guys. Ini yang kita beritahu hari ni. Ni, hari ni kita try ni pula. Menghuraikan kepentingan elemen utama demokrasi sebagai asas pemerintahan negara. Anak-anak kena tahu apa dia elemen utama demokrasi. Ingat demokrasi, ingat pilihan raya, paling simple. Lepas tu kita ada bebas bersuara. Bebas bersuara. Korang boleh update dekat korang punya social media kan? Korang bebas bersuara. Itu maksudnya demokrasi. Ingat demokrasi, ingat pilihan raya dan anda bebas bersuara selagi anda tak melanggar 3R kerajaan sekarang beritahu. 3R anda tak sentuh mengenai royal, pasal diraja, pasal religion, agama dan juga mengenai race, keturunan. Contohnya awak kata contohlah Melayu bodoh pun boleh masuk universiti. Itu orang kaum lain cakap. Itu boleh kena tangkap. Itu salah guna kebebasan bersuara. Jadi elemen utama demokrasi pilihan raya. Dan anda sebagai rakyat bebas bersuara, bebas untuk bergerak, bebas ke mana-mana, bebas nak masuk persatuan apa, bebas nak belajar kat mana lepas habis SPM. Bebas. Kebebasan. Tapi kena ikut undang-undang. Itu maksud elemen utama demokrasi. Jadi kita try buat ni pula guys. Ini saya bagi tahu rahsia tau hari ni. Rahsia penting orang buat soalan kebat. Tak kisahlah datang ulasan ke, datang gambar macam mana pun dia akan ambil kat sini. Jadi hari ini rahsia besar kita bagi tahu. Raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Tulis bab dulu. Okey. Raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Tingkatan 5
bab 3. Tulis tajuk dulu. Okey, tulis tajuk dia dulu. Kita buat ni last ni sebelum kita bagi link kehadiran. Semangat sikit guys, semangat sikit, semangat, semangat. Boleh tak? Boleh? Lepas tu kita ambil soalan ni. Yang ada dalam DSKP kita. Ni guys. Uraikan kepentingan elemen utama demokrasi sebagai asas pemerintahan negara. Okey? Boleh? Salin tu. Jom kita salin sama-sama. Semangat sikit, semangat sikit. Lepas kita buat esei ni, kita bagi link kehadiran. Boleh? Tulis kat sini. Menghuraikan kepentingan cikgu yang cikgu tunjuk ni yang link tu ke yang cikgu kata penting tu? Link mana? Link yang cikgu bagi ni adalah link untuk jawab soalan objektif, Syed. Awak tekan link tu, awak boleh masuk password, tulis nama cikgu tu. Lepas tu awak boleh jawab soalan. Ni lah. Bagi kawan-kawan yang bermasuk, link yang cikgu bagi tu akan keluar ni. Awak masukkan password, awak akan boleh jawab soalan-soalan yang ada kat sini. Contohnya soalan tingkatan 4, awak tekan tingkatan 4. Awak tekan latihan kat situ. Okey? Awak boleh jawab. Okey? Okey, menghuraikan elemen utama demokrasi sebagai asas pemerintahan negara. Kita ada pilihan raya ni untuk apa? Untuk pilih pemimpin. Okey? Untuk menubuhkan kerajaan. Jadi ni guys. Kalian tu uraikan kepentingan elemen utama demokrasi sebagai asas pemerintahan negara. Okey? Jadi kita kena buat rangka dulu. Okey? Apa kepentingan elemen utama demokrasi? Yes. Yang merupakan asas pemerintahan. Kenapa kita kata asas? Daripada pilihan raya yang ada dalam sistem demokrasi inilah, kita dapat Perdana Menteri. Perdana Menteri itu adalah pemerintah. Jadi siapa yang pilih Perdana Menteri? Rakyat. Rakyat yang pilih pemimpin. Demokrasi ini maksudnya apa? Pemerintahan daripada rakyat untuk rakyat. Daripada rakyat untuk rakyat. Okay. Jadi kepentingan dia pertama, dia boleh letak kat situ, jamin hak rakyat. Jamin hak rakyat. Kepentingan elemen utama demokrasi apa dia? Wujudkan kerajaan. Kerajaan yang sah. Wujudkan kerajaan yang sah. Rakyat yang pilih kan? Majoriti. Demokrasi ni pemerintahan oleh suara majoriti. Okay? Contohlah, saya bagi contoh. Kalau ramai pilih orang bodoh jadi Perdana Menteri,
Ramailah yang jadi bodoh kat situ. Kepentingan staff. Jadi inilah lemahnya demokrasi kat situ. Kalau suara banyak tu pun tak semestinya yang dilantik jadi pemimpin tu pandai. Itu secara general lah. Okay? Jadi inilah kelemahan demokrasi. Apabila sesuatu perkara tu, kalau tu contoh banyak jadi dekat negara-negara luar. Contohnya Presiden Trump, demokrasi dekat Amerika, demokrasi kat Amerika ni orang kata sebagai antara bapa segala demokrasi kat dunia. Tapi apa jadi kat Presiden Donald Trump? Mencetuskan perang. Tak mestinya bila naik tu orang tu secara demokrasi. Jadi inilah sistem demokrasi. Ya, ada orang putih kata loophole kat situ, ada ruang kosong kat situ. Kelemahan dia. Nampak tak guys? Itu mesej yang nak sampaikan. Okey. Kerajaan yang sah, elakkan pemerintahan zalim guys. Tapi kita tulis baik-baik lah ni. Elakkan pemerintahan zalim. Okey. Atau autokratik. Okey. Jamin kebebasan asasi rakyat. Jamin kebebasan asasi. Okey. Next, apa dia lagi? Menegakkan kedaulatan undang-undang. Ambil dalam rukun negara. Menegakkan kedaulatan undang-undang. Okey. Lepas tu, anda boleh tahu kat situ juga, wujudkan sistem check and balance, orang putih kata. Semak dan imbang. Maksudnya, kita ada demokrasi, ada pilihan raya, tapi kita ada paling atas sekali, iaitu yang di Pertuan Agong. Yang di Pertuan Agong inilah yang akan semak. Sistem ni berjalan dengan betul ke tak? Bila contohnya masa pilihan raya tahun 2022, tak ada kerajaan yang kita dah buat pilihan raya, tapi tak ada parti yang berjaya dapat majoriti sebanyak 112 kursi untuk menubuhkan kerajaan. Ini real saya bagi kat awak. Saya suka bagi real dalam pengajaran saya. 112 orang, 112 kursi tak dapat. Jadi yang di Pertuan Agong lah yang akan tetapkan siapa yang boleh jadi Perdana Menteri untuk mendapat sokongan daripada paling tak pun 112. Jadi ditubuhkan masa itu kerajaan perpaduan, kerajaan yang di Pertuan Agong. Jadi semua parti memberi sokongan kepada, majoriti memberikan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab masa itu Datuk Seri Anwar Ibrahim tak ada kursi yang cukup untuk jadi Perdana Menteri. Itu dia guys. Itu namanya sistem semak dan imbang. Semak dan imbang ni juga, awak kena tahu, negara kita ada 3 badan pemerintahan. Semak dan imbang ni masuk dia juga. Okey, pertama apa dia guys? Badan eksekutif yang diketuai oleh Perdana Menteri. Okey. Yang kedua, badan perundangan. Badan perundangan ni kerja dia buat undang-undang, iaitu di Parlimen. Dan juga kita ada bila orang buat salah, kita akan bawa dia ke mahkamah, iaitu badan kehakiman. Nampak tak jelas kat sini guys? Kita ada 3 badan. 3 badan ni menjalankan fungsi dan peranan masing-masing mengikut perlembagaan. 3 badan ni ada kuasa dia. Okey? Dan ini yang dikatakan, contohnya kalau badan perundangan, contohnya kalau ada kesilapan dibuat oleh badan perundangan, badan kehakiman boleh semak. Contohnya undang-undang yang dibuat oleh Parlimen sama ada melanggar ke tak perlembagaan, badan kehakiman boleh semak dan boleh dibawa ke mahkamah. Tindakan kerajaan melanggar perlembagaan, melanggar undang-undang, badan eksekutif, kerajaan banyak dekat badan eksekutif. Perdana Menteri, kalau Perdana Menteri buat salah, dia akan dibawa ke
Badan Kehakiman boleh cek. Masing-masing boleh cek. Semak dan imbang. Jadi tak ada siapa dekat sini yang akan kelihatan lebih berkuasa. Inilah sistem pemerintahan negara. Dan yang paling atas sekali, melangkaui 3 badan ni adalah yang di-Pertuan Agong. Bawah yang Tuan Agong adalah Majlis Raja-Raja. Ini dia guys, berkait dengan bab 3 ni. Sebab tu jangan gelojor nak jawab soalan kebat. Kita kena faham basic dulu dalam sesuatu bab. Sebab tu cikgu tekankan awak buat nota, awak fahamkan dulu, barulah kita sedap nak jawab kebat. Baru kita ada fundamental dia. Faham tak? Okay, itu dia guys. Boleh Jadi share link kehadiran jap. Fundamental. Fundamental tu maksudnya asas. Kita kena ada asas yang kukuh. Sebab tu penting. Sebab takut kadang kebat yang susah datang, kebat yang tertutup, dikaitkan dengan fakta yang kita belajar. Sebab tu kita kena buat basic kita. Orang boleh ambil link kehadiran ni. Okay, saya beri kat korang juga soalan objektif punya portal. Korang boleh lihat soalan tu. Setiap bab ada nota juga. Saya dah bagi password. Anda boleh lihat lah. Saya dah payung tu. Okay, ini dia guys. Ada apa nak tanya tak? Apa yang kita belajar pada hari ni ialah kita ambil daripada DSKP ni. Okay, DSKP ni adalah dokumen standard kurikulum pentaksiran. Dari sinilah cikgu jadikan orang buat soalan akan ambil daripada sini. Dia punya kebat punya. Dan kita buat soalan pun kita ambil daripada sini juga. Ini kita lihat soalan kebat. Kita jawab secara holistik. Kalau tak ada soalan guys, itu saja kelas untuk hari ini. Terima kasih kerana anda bersama dengan saya. Saya akan bagi nota yang kita tulis ni, esei yang kita tulis ni dalam kita punya portal.